Setiap tahun, NGO di Malaysia kumpul jutaan ringgit hasil derma orang ramai. Tapi soalan cepu mas, dengan duit sebanyak ni, adakah NGO kena bayar cukai? Jawapannya akan membuat anda terkejut. Okey, sebelum tu, apa sebenarnya fungsi NGO? NGO atau badan bukan kerajaan ditubuhkan bukan untuk buat untung macam bisnes biasa. Misi utama mereka adalah untuk selesaikan masalah masyarakat. Macam bantu mangsa banjir, lindungi haiwan terbiar atau sediakan pendidikan percuma. Okay, sebab mereka tak jual barang untuk untung, mereka bergantung 100% kepada derma dan dana awam untuk beroperasi. Habis tu duit derma tu kena cukai tak? Okey, dengan sini, secara amnya duit derma boleh dikecualikan dari cukai pendapatan, tapi ini syarat besar. Paling besarlah untuk NGO. NGO tersebut wajib berdaftar dan memohon status pengecualian cukai di bawah subsection 446 Akta Cukai Pendapatan 1967 dengan LHDN. Kalau NGO tu tak memohon kelulusan ni, LHDN tetap akan ketuk pintu dan mereka boleh dikenakan cukai macam biasa. Dan ya, setiap sen duit derma wajib diaudit setiap tahun, tiada jalan pintas. Sekarang ni ini rahsia kenapa syarikat besar suka sangat derma ratusan ribu kepada NGO. Ia dipanggil potongan cukai, tax deduction. Bila anda derma kepada NGO yang ada kelulusan LHDN tadi, anda akan dapat resit rasmi. Resit ini anda boleh guna untuk tolak jumlah pendapatan bercukai anda. Maksudnya NGO dapat dana untuk buat kebaikan dan anda dapat jimat bayar cukai. Win-win situation. Okey, jadi lepas ni kalau nak menderma dan nak jimat cukai, wajib tanya soalan kat NGO. Ada tak kelulusan resit pelepasan daripada cukai LHDN? Kalau tak ada, resit tu tak laku semasa anda isi e-filing nanti. Nak tahu macam mana nak isytihar resit derma ke dalam e-filing supaya tak kena denda? Komen nak kat bawah dan jangan lupa follow Findok serta dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.